Puas dah kita main aktiviti sukan air tadi dekat Latar Lembek. Jadi saya nak bawa anda ke satu tempat yang memang menjadi tumpuan. Dekat mana? Dekat Raub Durian Orchard. Jom. Di tempat saya menginap, duriannya belum musim lagi. Jadi, inilah tempat yang saya cakapkan tadi. Jadi, apa khabar? Baik, jadi saya tak sabar ni. Masuk-masuk je dah bau durian. Bukan sahaja durian, terdapat pelbagai lagi buah-buahan tempatan. Antaranya rambutan, ulasan, manggis dan macam-macam lagi. Ni buah makisah ni je. Nampak? Ulasan dah masak. Biji dia boleh makan. Biji dia pun boleh makan. Dan yang paling menarik, kita boleh petik dan terus makan. Masya, ada satu durian tu kantong tu. Beri, lepas ke? Lepas tali tu. Lepas tali ni? Durian di sini memang dijaga dengan rapi. Ia bagi memastikan kualiti dan rasanya di tahap yang terbaik. Setiap durian yang bergrade tinggi akan diikat bagi mengelakkan terhempas ke tanah. Okey, Syah, kita buka ni musang queen dulu. Yang jatuh tadi. Ni merupakan durian yang memang susah nak buka. Saya recommend durian yang sedap-sedap bagi awal hari ni. Jadi kita makan durian ni, kita kena start dari ke bawah baru ke atas. Daripada baru bawah ada rasa dia. Saya berpeluang merasai jenis-jenis durian yang terdapat di sini. Dan pastinya ia sangat sedap. Antara durian yang saya cuba ialah D24, D2, udang merah, musang queen dan juga musang queen. Mungkin ramai yang dah tahu minum menggunakan kulit durian dapat menyejukkan badan. Tetapi basuh tangan menggunakan kulit durian juga boleh menghilangkan bau. Ya, saya baru cuba. Memang menjadi. Dari Latar Lembek sampailah ke Dusun Durian. Dekat Dusun Durian bukan saya makan durian je. Saya makan pulasan, saya makan manggis, saya makan markisa. Enak betul lagi ni. Dan selepas ini, saya akan bawa anda pergi makan lagi. Sebab memandangkan hari pun dah nak gelap. Jadi kita cari makan malam. Tapi dekat mana yang sesuai? Yang itu anda kena ikut saya. Jom. Jika anda inginkan makanan oriental berhampiran dengan penginapan kita, ada sebuah kedai. Namanya Restoran Mu'alaf. Jadi menu pertama yang saya nak cuba, ayam masak masa manis. Betul sedap. Ayam dia digoreng dengan cukup lembut sekali. Lepas tu ada rasa masam dia, manis, memang kena. Sejuk pada waktu malam. Nak pula tengah malam macam ni. Jadi bila sejuk, memang seronok kalau kita buat unggun api dekat sini. Kawasannya sangat damai, suasananya tenang. Anda pasti rindu saat-saat macam ni. Berat hati saya untuk tinggalkan kesunyian alam ni dan kembali ke belantara konkrit. Tapi itulah hakikatnya. Jadi saya tinggalkan anda episod kali ini dengan rentak alam. Saya
Saya Syakimin. Kita jumpa lagi dalam singgah-singgah episod akan datang.